Pasukan Simpanan Sukarela TLDM iaitu PSS TLDM dibarisi oleh sukarelawan daripada pelbagai latar belakang, mahasiswa, profesional, usahawan serta penjawat awam dan swasta yang menyumbang tenaga melalui simpanan Angkatan Sukarela meskipun tidak berkhidmat sepenuh masa. Semangat para sukarelawan tidak kalah dengan anggota tetap. Mereka menjadi komponen pelengkap strategik TLDM. PSS TLDM merangkumi 3 segmen utama. Pasukan Simpanan Sukarela PSS iaitu terdiri daripada sukarelawan awam. Pasukan Latihan Pegawai Simpanan Palapis terdiri daripada mahasiswa IPTA. Pasukan Latihan Anggota Simpanan terdiri daripada pelajar Politeknik dan IKM. Unit-unit ini ditempatkan di lokasi strategik seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Secara keseluruhan, PSS TLDM kini mempunyai 10 unit PSS, 11 unit pelapis laut dan 4 unit PLAS. Satu rangkaian nasional yang mencerminkan kepentingan Angkatan Sukarela sebagaimana digariskan dalam Dasar Pertahanan Negara, iaitu pembentukan angkatan yang anjal, terlatih dan bersemangat tinggi, sentiasa bersedia diatur gerak semasa krisis atau konflik. Tambahan pula, pasukan ini juga menjadi jambatan penting antara rakyat dan tentera, menyemai nilai patriotisme dalam masyarakat dan memperkukuh hubungan awam dan tentera. PSS TLDM telah membuktikan kecekapan dan kesetiaan mereka dalam pelbagai misi kritikal seperti op penawar semasa COVID-19 dan op murni bencana banjir. Malah sukarelawan PSS pernah membuktikan keberanian luar biasa apabila turut membantu mengoperasikan kapal auxiliary TLDM Bunga Mas 5 dalam misi mengiringi kapal dagang Malaysia yang terdedah kepada ancaman lanun di Teluk Aden dan perairan Somalia. Kehadiran mereka memperlihatkan kesiapsiagaan PSS TLDM untuk digerakkan di medan sebenar dan kawasan berisiko tinggi berganding bahu bersama anggota tetap. Penyertaan dalam PSS TLDM menawarkan peluang pembelajaran yang luas, pendapatan sampingan dalam bentuk allowance, kursus dalam dan luar negara serta berpeluang menyertai TLDM sebagai anggota tetap. Namun, nilai terbesar adalah pembentukan jati diri, disiplin dan semangat patriotik selari dengan agenda angkatan masa hadapan. PSS TLDM bukan sahaja menyumbang dari segi tenaga, malah menjadi peneraju transformasi digital TLDM melalui kepakaran dalam bidang cyber, drone dan logistik pintar. Pegawai serta anggota simpanan berganding bahu dengan warga tetap TLDM bagi melaksanakan projek strategik termasuk pendigitalan sistem pengurusan sumber manusia TLDM yang meningkatkan kecekapan dan integrasi maklumat, sistem latihan imersif TLDM yang memperkukuh keberkesanan latihan melalui teknologi realiti maya dan simulasi. Peranan ini menegaskan bahawa anggota simpanan bukan sekadar pengganti tetapi juga pemacu inovasi dalam pembentukan TLDM yang lebih pintar, moden dan berdaya tahan.